Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Iskandar bin Muhammad Azmil dari Bahasa Melayu 1 akan membincangkan tentang penguasaan literasi. Baik, yang pertama adalah konsep penguasaan literasi. Terdapat 3 konsep, iaitu pertama kesediaan, yang kedua ialah teknikal dan yang ketiga ialah pemahaman. Bagi kesediaan ni memerlukan pemikiran fizikal dan kognitif, dan bagi teknikal ialah penguasaan kod, dan yang kedua ialah penguasaan kod, dan yang ketiga adalah makna dan ekspresi. Bukan sekadar 3M, tetapi proses berperingkat melahirkan murid yang mampu menakul, membaca dan mengekspresikan idea secara menulis. Yang pertama ialah literasi membaca. Literasi membaca terdapat 3, iaitu peringkat prabacaan, peringkat bacaan mekanis dan peringkat bacaan mentalis. Baik, peringkat prabacaan ialah fokus utama adalah kesediaan membaca dan input deria. Definisi bagi peringkat prabacaan ini adalah kemahiran asas sebelum mengenal simbol huruf. Maksudnya elemen utama ialah pengecaman bentuk, kesedaran fonemik dan pengamatan visual dan auditori. Keupayaan murid ialah mengenal vokal, konsonan dan membezakan bunyi awal dan akhir untuk meniru bentuk. Implikasi bagi PDP ialah penggunaan bahan konkret, maujud dan permainan bahasa. Peringkat yang kedua adalah peringkat bacaan mekanis, iaitu fokus utama ialah penyahkudan. Definisi bagi peringkat bacaan mekanis ialah proses membaca secara teknikal dengan sebutan yang betul. Elemen utamanya ialah kelancaran, intonasi asas dan pengecaman perkataan. Dan limitasi bagi murid ialah murid boleh membaca lancar tetapi belum tentu memahami makna sepenuhnya. Dan implikasi bagi PDP ialah latihan bacaan berulang, drilling dan bacaan berpandu. Dan yang ketiga adalah peringkat bacaan mentalis, iaitu fokus adalah untuk pemahaman dan penaklukan yang sesuai untuk murid darjah 6. Definisinya ialah melibatkan proses kognitif tinggi, kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Bagi ilmu utama ialah inference, tafsiran makna dan penilaian teks. Keupayaan murid adalah menjawab soalan-soalan tersirat dan membuat rumusan. Implikasi dalam PDP ialah penggunaan pemikiran, iaitu I think, dan perbincangan teks. Kita beralih kepada literasi menulis, iaitu peringkat pra-menulis. Peringkat pra-menulis ini adalah fokus utamanya untuk kesediaan fizikal dan motor. Definisi bagi peringkat pra-menulis adalah perkembangan motor halus dan koordinasi mata tangan. Dan elemen utamanya adalah orientasi ruang, kawalan otot jari dan garisan asas. Keupayaan murid adalah memegang alat tulis dengan betul, melukis corak. Dan implikasi PDP-nya ialah aktiviti mewarna, menyurik dan latihan motor halus. Yang kedua adalah peringkat mekanis. Peringkat mekanis adalah fokus utamanya ialah kemahiran teknikal bagi penguasaan membentuk huruf dan struktur ayat asas. Elemen utamanya adalah membentukkan ejaan yang betul, membentuk huruf jelas dan penggunaan tanda baca. Bagi keupayaan murid ialah menulis ayat mudah dengan ejaan asas yang tepat. Dan kesan dari PDP ialah dapat membuat latihan menyalin, imla, dictation dan penulisan berpandu. Dan literasi menulis peringkat yang terakhir adalah peringkat pelahairan. Fokus utama adalah ekspresi idea. Definisinya ialah keupayaan menzahirkan pemikiran abstrak ke dalam bentuk tulisan. Elemen utamanya ialah struktur wacana, kohesi, tautan dan koheren yang mempunyai kesinambungan dari ayat sebelumnya. Keupayaan murid ini adalah menulis perenggan atau karangan secara tersusun. Dan kesan dalam PDP ialah penulisan kreatif, jurnal dan respon bertulis. Bagi implikasi kepada guru dalam pembelajaran PDP, iaitu diagnosis tepat, dapat mengenal pasti punca masalah. Contohnya, masalah tulisan buruk mungkin berpunca daripada fasa pra-menulis. Dan yang kedua adalah guru dapat mengesan pemeringkatan bahan. Itu murid dapat menyediakan bahan bantu mengajar BBM yang sesuai aras kesukaran. Dan yang ketiga adalah intervensi. Intervensi ini adalah merancang pemulihan awal bagi murid yang tercecer di peringkat asas. Contoh aplikasi bilik belajar yang boleh dilakukan ialah pada fasa awal, iaitu pra. Yang pertama ialah nyanyian fonik, main doh atau suri pasir bagi murid itu mengenal pasti sesuatu benda. Dan yang kedua adalah fasa pertengahan, iaitu mekanis. Murid dapat membaca secara berulang, drilling
implak dan salin petikan. Dan yang ketiga adalah fasa maju, iaitu mentalis atau pelahiran. Murid dapat membina peta item dan penulisan kreatif atau bedah karya. Kesimpulannya ialah guru berperanan sebagai fasilitator untuk memastikan tiada murid tercecir dalam menguasai kemahiran asas literasi. Sekian, terima kasih.